Hai, Assalamualaikum dan selamat datang ke NJ TV. Hari ni saya nak buat ayam panggang dan pencicahnya yang semestinya mudah dan sedap. Jom kita tengok bahan-bahan dan cara membuatnya. Jom kita masak. Mula-mula kita perapkan ayam dahulu. Kisar halus 5 ulas bawang putih, 3 batang serai, 1 inci halia, 1 kiub pati ayam, 1 sudu besar lada hitam kisar, 1 sudu besar minyak masak, 1 sudu kecil rata garam halus, 6 sudu besar madu, 4 sudu besar sos tiram dan sedikit sahaja air. Sediakan 1 ekor ayam dengan berat antara 1.5 kilo ke 1.7 kilo. Belah 2 ayam, cuci bersih dan toskan airnya. Masukkan semua bahan-bahan kisar tadi dan lumurkan pada ayam. Bahagian dada ayam ni saya kelar untuk pastikan bahan perapan dapat menyerap ke dalam isinya dengan lebih baik dan supaya isi ayam lebih cepat masak bila dibakar nanti. Perapkan ayam ni sebaiknya semalaman dalam chiller. Untuk sos pencicah pula, kisar kasar 5 ulas bawang putih, 5 biji cili padi merah, 5 biji cili besar merah dan setengah cawan air. Seterusnya, masak semua bahan kisar tadi bersama dengan 1 cawan air sehingga air kering. Masukkan lagi 1/1/2 cawan air dan masak sehingga mendidih. Bila dah mendidih, masukkan 4 sudu besar gula halus, 1/1/2 sudu kecil garam halus, 3 sudu besar cuka, 2 sudu besar kicap sotong dan kacau sebati. Bila adunan ni mendidih lagi sekali dan cukup rasanya, masukkan bancuhan air tepung ubi kayu. Air tepung ubi kayu ni saya bancuhkan 1 sudu besar tepung ubi kayu bersama-sama dengan 1/4 cawan air masak. Bila sos pencicah kita dah agak pekat, tutupkan api dan ketepikan dahulu. Untuk memanggang ayam, masukkan ayam dan semua bahan perapannya atas dulang pembakar. Panaskan oven dan bakar ayam dengan suhu 180 darjah Celsius selama 1 jam, api atas dan bawah. Setelah itu, naikkan suhu ke 200 darjah Celsius dan bakar lagi ayam selama 30 ke 40 minit, api atas dan bawah. Atau mengikut kesesuaian oven masing-masing. Alhamdulillah, ayam panggang dan sos pencicah kita dah siap. Jangan lupa mencuba dan kita jumpa lagi di video-video saya yang lain. Assalamualaikum dan bye-bye.